Selamat datang ke PT Channel. Hari ni saya nak buat konten ke Terowong Bakauhali. Macam terowong misteri lah. Macam ramai orang JB tak tahu, tapi setengah orang akan tahu lah kalau duduk dekat kawasan Bakauhali tu. Dia ada satu terowong yang kalau macam kita selalu nampak je jantas kan. Tapi kali ni kat situ terowong, jantas tak ada. Untuk jemberang ke jalan sebelah. Macam korang nampak, ni semua jejantas kan. Tapi tempat saya tuju tu tak ada jejantas. Dia untuk jemberang ke jalan sebelah. Akan cari bas nombor J16 dengan J10. Dulu dipanggil T14 dengan T10 pergi ke Kota Tinggi dengan IKEA. Yang berhenti kat tempat terowong tu lah, ada bus stop. Okay, kita akan main bas, dua bas untuk menuju ke tempat yang kita nak tuju tu lah. Turun bas dari sini ya geng. Nanti bas sampai kita tahan, kita pergi ke tempat kita tuju tu. Kerana daripada Pandan baru sampai tempat ni, kita akan jumpa Shell. Ni Shell Bakauhali. Dari sana Kota Tinggi ataupun kawasan Topen, kita akan berhenti dekat bas sana lah. Okay geng, saya nak bawa korang ke terowong yang ramai orang tak tahu. Sini tak ada jejantas, memang tak ada. Nak lintas pun agak bahaya. Pernah ada kes orang lintas, kepala dia kena gilis. Agak misteri juga lah. Ya, saya nak tunjuk korang terowong tu. Kalau ada tangga, lalu tangga sana pergi ke Mount Austin. Situ laluan daripada curang sana. Nanti saya tunjuk. Ni satu terowong. Ini terowong tu. Hati-hati lah nak lintas sebab kawasan sini memang tak ada jejantas. Guys, ni laluan yang daripada tepi ni. Kita kena turun sikit lah bukit ni. Kena hati-hati lah. Dari sini okay. Ni terowong guys. Terowong ni memang tak lampu bila waktu pagi, tapi bila tu malam tak lampu tu agak seram lah. Pukul 4, 2, 3 pagi yang tu agak seram lah. Ini penampakan terowong. Tapi dalam sini kena tawakal lah bagi apa kan. Tak ada jantas tak pegang, janji ada terowong. Kalau tak ada terowong tu, tak ada jantas, bisang lah nak laluan besar. Orang macam nak lintas dengan kereta laju, untuk laju, lebih laju. Kita kena jaga keselamatan diri kita juga. Okay. Kalau korang tengok macam nak tahu ada terowong ke ada jejantas, dia akan tulis signboard lah. Kalau jejantas memang dah terang nampak. Kalau terowong lah, dia akan tulis signboard macam gini. Terowong ni pun saya tak tahu bila dia diwujudkan, tapi ramai orang Johor tak tahu lah pasal terowong kat Bakauhali Tebrau kan. Kalau orang yang Bakauhali Tebrau tahu lah, yang duduk pasal sini ada Shell, ada hotel, ada kedai lampu. Lepas tu depan ni ada bus stop. Dia akan tahulah. Macam kurang duduk sini agak tak tahulah. Ramai saya tanya tahu tak ada terowong dekat sini. Ramai yang macam
terpinga-pinga lah, macam tak pernah dengar. Padahal benda tu dah lama dah. Kejutan dia pun dah lama sejak diorang buat laluan baru, laluan yang atas. Laluan yang atas ni diorang buat, orang ni terwujud lah. Kalau tak terwujud pun diorang ni. Ni untuk memudahkan orang dekat Tebrau ni melintas ke sebelah lah. Sebab di atas tak ada. Nak bagi yang kawasan link 1 jauh sikit, itu agak sulit lah bagi diorang. Kalau kau suka dengan video ni, jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita jumpa di next video. Bye.